kuliah kita pada malam ni, marilah kita fahami 3 golongan umat Nabi Muhammad berdasarkan kepada 3 asas agama Islam. Asas agama Islam ada 3, iaitu Islam, rukunnya 5. Yang kedua iman, rukunnya 6. Dan yang ketiga ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila umat Nabi Muhammad ni dipandang dari sudut 3 asas agama Islam ni, maka terbentuklah 3 golongan umat Nabi Muhammad. Golongan yang di bawah sekali, yang terendah sekali ialah golongan muslimin atau muslimun. Yang kedua, yang lebih baik lagi ialah golongan mukminin atau mukminun. Dan yang terbaik ialah golongan muhsinin atau muhsinun. Kenapa golongan muslimin dianggap golongan yang paling rendah? Disebabkan dalam hati mereka belum ada iman. Walamma yadkhulu imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati kamu. Ini Allah tujukan kepada segolongan puak Badawi Arab yang baru memeluk Islam. Berjumpa Rasulullah SAW. Jadi baru memeluk Islam, tentulah belum ada iman dalam hati mereka. Jadi golongan inilah yang dimaksudkan golongan muslimin. Mungkin juga umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini masih ada lagi yang terus duduk di tingkat muslimin atau muslimun kerana belum ada iman di dalam hati. Golongan mukminin atau mukminun dianggap lebih baik kerana iman sudah ada dalam hati mereka. Sebab itu digelarkan golongan mukminin, mukminun. Kalau seorang dipanggil mukminun, kalau ramai mukminina, mukminuna. Kemudian golongan yang tertinggi ialah golongan yang ketiga, iaitu golongan muhsinin, yang sampai ke tingkat ihsan, digelarkan muhsinin. Iman dalam hati, tapi belum sampai ke tingkat yakin. Golongan muhsinin, hati mereka sudah bersifat yakin. Maknanya iman mereka sudah meningkat ke tingkat yakin. Kerana itulah golongan muhsinin, golongan yang terbaik. Disebut dalam ayat 56 surah Al-A'raf yang telah saya bacakan tadi, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. Malahan di dalam ayat 100 surah Taubah, kalau tak salah saya, golongan muhsinin ini disebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, Allah redha, wa radu anhu, dan mereka redha terhadap Allah. Dapat keredaan Allah hebat ni. Kalau mukmin tidak ada jaminan, tapi kalau muhsin Allah dah sebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ditambah lagi wa'adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa dzalika fawzul azim. Dijamin lagi oleh Allah mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ditegaskan lagi golongan muhsinin inilah yang berjaya dengan kejayaan yang sebaik-baiknya. Fawzul azim, kejayaan yang besar, artinya kejayaan yang sebaik-baik kejayaan. Jadi tuan-tuan, bila saya terangkan begini, sepatutnya kita dapat menilai kita ni terletak dalam golongan mana. Muslimin ke, mukminin ke, muhsinin.